So semalam saya pandu selama 3 jam. 3 jam semalam kita pandu kapal. Kita dah masuk yellow zone yang kedua. Yellow zone ada tiga line. Yellow zone pertama yang kita dah lepas semalam. Yellow zone kedua yang kita dah lepas hari ini. Hari ini juga kita akan melepasi yellow zone yang ketiga, insyaAllah. Kemudian kita terus masuk ke kawasan red zone, yang mana mengambil masa lebih kurang 1 hari ataupun kurang. Kemudian daripada situ kita akan takbir Allahu Akbar. Semua yang punch card dari tadi membuatkan saya punya live mystic ranking. Bila SOS live tu, dia akan berlaku paling cepat 5 minit, paling lama jadi sampai 10 minit. So saya memang sangat-sangat perlukan benda punch card ni supaya ramai yang turn on notification tu dan dapat tengok, dapat record. Sekiranya terjadi apa-apa, kita tak minta, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan kami berjaga-jaga supaya kalian juga berjaga-jaga daripada ground team dekat land. Okey, kalian adalah sukarelawan kami juga yang berada di darat, yang akan membantu kami untuk misi ini berjaya, insyaAllah. Berkongsi banyak yang saya tengok live tunjuk tracker-tracker flotilla ni berlayar daripada sebelum masuk yellow zone sampai dah masuk yellow zone pertama dan dah masuk ke kawasan yellow zone yang kedua. Alhamdulillah. Dan sikit lagi kita akan melepasi pula ke yellow zone yang ketiga, kemudian kita terus masuk ke kawasan red zone. Okey, korang keep on update saja dekat tracker Malaysia, dekat situ ada update semua. InsyaAllah hari ini kemungkinan petang ke malam ini kami akan extra lebih berjaga-jaga sebab dia dah melepasi ke kawasan yellow zone yang kedua, InsyaAllah. Sini okey, cuma cuaca sahaja. Terima kasih berkongsi rezeki. Cuaca dan ombak ribut semalam memang agak-agak seraga sikit untuk bot-bot kecil teruskan berlayar. Tapi Alhamdulillah sepanjang saya bawa bot semalam sampai ke pukul 1 pagi malam tadi, ke enjin besar. Biasanya kat keliling saya ni adalah kapal-kapal layar. Semalam Kak Zizi ada sebelah saya punya kapal pada pukul 1 pagi tadi sebab dia call saya. Kak Muaz Bella, ya Allah, ni Kak Muaz Bella yang make up tu yang make up artis terkenal kan? Okey. Semalam waktu saya on duty, Kak Zizi dia ada cakap adik dekat dalam kereta, adik punya bot sebelah Kak, dia kata. Cakap, ya ke Kak? Nampak sebab kita nampak lampu je. Bila malam nampak lampu je. Kenapa kita tak buka lampu? Itu lagi memudahkan sil ni menyerang. Dan kita sekarang ni bila kita dah melepasi line zone kuning yang kedua, ini bermakna kita akan melepasi pula line yellow zone yang ketiga. Kemudian kita termasuk ke red zone, insyaAllah. Yang korang nampak pacak-pacak dekat ujung sana adalah semuanya kapal-kapal layar. Kapal-kapal layar. Dan keep on doa. Okay, kita dah melepasi ke yellow zone yang kedua, insyaAllah. Lepas je kita dah lepas yellow zone yang ketiga, subhanallah, itu kena lagi berhati-hati. Ni kena alert je. Mana-mana daripada tim Global Smooth Flotilla ni yang membuat live source, share, record banyak-banyak. Okay, supaya kita, Israel tak boleh manipulate kita dan mengatakan kita ni adalah pengganas ke, kita ni bawa senjata tajam ke, kita ni menyerang diorang ke, tidak. Kita kena buktikan pada dunia. Sebab tu kenapa kena ada live source tu. Kalau kita record, diorang boleh cakap yang macam kita ni record tu tidak soheh. Tapi bila benda tu live, benda tu jadi soheh sebab apa?